rumah kampung Ma. Nak tengok kat dalam tak? Mesti korang nak tahu apa detail rumah kampung ni. Sebab Ma tak pernah bawa korang tour rumah Ma. Jom. Ni collection lukisan-lukisan Ma. Tapi ada beberapa lagi. Sempat letak sikit je kat sini. Tapi rumah kampung ni dia kena buka tingkap macam ni. Ada tempat Ma buat kerja lah. Sambil-sambil buat kerja kat sini, duduk naik sikit. Tengok orang kampung lalu lalang kat sini. Ruang makan ni artifak-artifak lama semua ada kat sini. Pernah dengar orang kata cupak. Ya, cupak sebenarnya. Dia orang satu cupak beras. Sukat pakai ni. Lepas tu ni lah. Tapi banyak masak nasi cupak mungkin dia orang masak pakai apa ni? Masak untuk kenduri. Bilik tidur untuk mak. Untuk mak ya. Mak kalau datang sini dia akan tidur kat sini. Petang-petang tengok kambing kat situ. Kambing banyak kat situ. Bilik tidur mak sekarang sepak tak? Tak sepak. Tingkap juga. Berapa ratus tingkap kat rumah ni aku tak tahu. Mau buka juga. Kalau tak buka, kita akan mati kelemasan. Korang sebab apa? Sebab sekarang nampak tak macam asap-asap sikit? Kita nampak? Sebab mak saya tengah buat breakfast bro, saya rasa. Jadi, inilah benda yang kalau kita zaman budak-budak dulu, kalau kat kampung kita akan selalu bergaduh petang-petang dengan adik-beradik. Siapa nak tutup tingkap? Siapa nak tutup tingkap? Benarnya, satu pekerjaan yang memang wajib buat every petang. So, ke dapur, nak tengok mak tengah masak apa. Mak tengah buat apa tu mak? Ingat api nak buat lepeng. Nak buat lepeng? Ada apa-apa nak kena tolong tak? Ukurnya tu. Ukurnya? Ui. Oh, tanggal. Air pakai bang? Boleh lah air. Sebab mak saya nak buat lempeng kelapa Terengganu. Ni menu wajib ada dekat rumah-rumah kampung Terengganu. Tak banyak ke? Ya, lagi banyak lagi sikit. Gula berapa banyak? Jarang. Dah. Cukup. Okey. Angkat. Okey. Kalau dulu kat Terengganu rumah wajib masak pakai dapur kayu sebab dia punya bau asap tu dia melekat tau. Dia melekat dekat bila kita masuk mulut tu wangi. Aku cicah sikit air coklat. Korang mesti tertanya-tanya sebab apa Ma balik Terengganu. Sebenarnya Ma balik Terengganu masa Covid kan Mak kan? Covid. Sebenarnya memang nak balik Terengganu dah sebenarnya. Tapi Covid tu dia macam satu limpahan rezeki, satu rahmat, satu keputusan yang betul. Sebenarnya Ma fikir nak balik Terengganu sebelum umur 40 tahun. Tapi tak sangka balik awal sebab Mok makin tua dekat kampung. At least adalah orang yang tengok Mok kat kampung, hantar Mok pergi klinik. Itu reason yang paling solid, paling strong sebab apa Ma balik Terengganu. Ma rasa macam duduk kat Terengganu ni macam hari-hari vacation. Tapi Ma nak bawa korang pergi tempat hidden gem tak lama lagi, YTJT. Yang tahu je tahu. Sebab tempat tu Ma dengan orang kampung je selalu lepak. Orang luar tak tahu lagi. Mak nak pergi Mandai Terjun boleh? Boleh. Boleh? Mau ikut tak? Tak payah. Apa? Nak masuk dulu. Masuk ni. Nak masuk ke nak tidur? Sekarang pukul 10.10 pagi. Dah ada semua syarat paling penting. Tapi hari ni RM50. Kenapa RM50? RM50 ni mungkin bagi orang lain dia akan boleh belanja lebih kurang beberapa hari, atau orang yang jimat dia boleh beli barang dapur selama 1 minggu.
Tapi hari ni Ma nak limitkan perbelanjaan Ma RM50 je, supaya Ma lebih berhati-hati dan lebih sedarlah berbelanja, jangan boros sangat. Sekarang dah sampai kedai, kita pantai kedai dia lawa, kedai Ruci Kampung, sebab nak beli Mami Chef. Dan juga telur kot, nak ambil telur. Kan nak rebus dalam Mami Chef cup tau. Tapi nak buat telur bakar dekat pantai. Sampai dekat kedai Ruci, kita turun. Mami Chef dah ada, telur pun dah ada. Sekarang kita sambung pergi piknik. Ma dah sampai pun. Ini tempat yang Ma nak tunjuk, my private place. Tempat ni nama dia Lata Cangkah, tapi orang kampung panggil Sawo. Tempat ni orang kampung dengan Ma je tahu. Sekarang musim kemarau, air dia sikit. Kalau musim hujan, air dia lagi banyak, lagi jauh. Kayu api dah dapat, Ma dah cari kat hutan sana. Sekarang kita nak panaskan air, buatkan kopi dan bakar telur. Ini teknik kalau kita tak ada periuk nak rebus. Tapi jangan dalam sangat, biasa je. Api Ma dah menyala. Cuma kena pergi ambil air dekat tengah sana. Kita cari yang paling bersih. Kalau air terjun, air sungai ke, kalau nak minum, jangan sesekali ambil kat tepi. Korang kena ambil yang paling tengah, bersihkan ceret dulu dan cedok perlahan-lahan. Sekarang Ma akan masak air ni di atas api kayu dengan perlahan-lahan. Okey, rebus kejap. Macam Ma cakap tadi, stay dekat Terengganu macam hari-hari macam vacation. Inilah jawapan dia. Nikmatnya guys. Korang kalau datang Terengganu, Ma akan bawa korang datang tempat macam ni. Sebenarnya kat Terengganu, air sungai yang tekos macam ni bukan satu tempat macam ni je tau. Banyak gila. 2-3 jam pun takkan pernah puas tau. Dah berendam lama sangat. Sekarang waktu untuk memasak Mami Chef lontong. Sebab taste lontong macam tak lari jauh apa yang mak kita masak kat rumah. Wah, sedapnya bau dia. Kita tutup sekejap, kita makan. Wah, Mami Chef lontong ni rasa dia lemak, beraroma, cukup rasa. Macam lontong yang kita masak sendiri kat rumah. Yang penting kalau kita on the move, wajib ada Mami Chef. Sebab senang, cepat, sedap dan sambung makan lagi. Memang sedap sangat. Travel jauh mana pun, last benda simple macam Mami Chef ni lah yang paling puas. Macam Ma cakap, everyday is like vacation. So Ma takkan berhenti cintakan Terengganu.